Sebelum korang beli kasut Kipran Cushion 500 Premium, korang kena dengar ni. Kalau tak, korang akan menyesal. Jadi, ini merupakan kasut upgraded pertama untuk version Cushion 500 ataupun kita namakan dia Keep Core Premium. Jadi, apa yang korang kena tahu pasal kasut ni? Bila sarung je, aku dapat rasa kasut ni dia punya grip punya kaki tu memang sedap. Dan yang kedua, bila aku start lari tadi, awal-awal aku rasa dia punya energy return tu berbanding dengan Cushion 500 yang lama. Paling penting, bila aku tukar lari kepada heel strike, kita pakai tumit, aku dapat rasa dia punya cushioning adalah lebih better daripada model yang sebelum ni. Kasut ni 10% lebih lembut dan 9% lebih energy return. Berat kasut ni 272 gram dan korang boleh tengok finishing dia memang sangat kemas. Kalau korang nak cari kasut daily trainer yang boleh buat up tempo and a bit of speed session, this is the best model yang aku akan recommend untuk korang. Lagi-lagi untuk beginner. Kalau korang tengok lidah kasut, dia dah upgrade dah. Sebelum ni tebal dan model yang ini dia lebih nipis, jadi dia akan bagi lebih grip kepada kaki kita bila kita slot in masuk dalam kasut. Dengan 2 tahun warranty, korang dah boleh dapat kasut daily trainer dan juga up tempo trainer.